Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasir daripada Nadicom Digital Senang Berhad. Pada pertemuan kali ini saya nak tunjukkan bagaimana cara untuk cari 1/4 tube Cooper ni. Okey. Kalau kata kita guna nombor kod 009. Okey, sekarang ni kalau kata kita guna kod 0009, dia keluar tube Cooper. Okey, sekarang ni kalau kata kita nak cari Cooper tu, CUPPER, kita kena tak boleh enter. Kalau kita enter, dia keluar macam ni. Kalau yang sebetulnya bila kita tulis Cooper, kita kena tekan F3. Okey, tekan F3 maknanya kita tak ada kat sini. Okey, mungkin saya ejaan dia salah. Okey, sekarang ni sekali lagi saya cari Cooper, COPPER. Okey, COPPER, kita tekan F3. Okey, dia keluar semua yang untuk kedudukan Cooper tu dia boleh cari. Okey, jangan lupa bukan tekan enter tapi kita tekan F3. Jadi saya rasa cukup sekadar tu dulu. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.